Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk kongsikan. Sekarang saya berada di Tanglin Halt. Tanglin Halt 10 tingkat ataupun orang Singapura dulu-dulu panggil Tanglin Halt Cap Lau. Cap Lau maksud 10 tingkat. Kod agaknya. Sekarang berada di blok 37. Zaman tu lah, zaman ni zaman saya kecil-kecil, mungkin dalam 40 ataupun 30 lebih tahun yang lepas saya pernah tinggal sini. Jom kita survey. Jadi kalau untuk kita lihat, untuk kita tengok sekarang ni banyak dah berubah lah. Ni blok 37. Dulu kapak ni tak ada lagi ni. Mati saya kapak. Dulu tepi ni apa pun tak ingat. Macam kapak juga, tapi dia kapak open kapak lah kan, kapak sebelah bawah. Sebab ujung ni dulu dipisahkan, ada satu tembok batu bata. Ini pun tepi dia dah bukan batu bata merah, bukan bata merah lagi, dah cat semua, dah plaster ke benda. Dulu dinding tepi tu pun bata merah. Lepas tu ujung ni ada macam bata merah. Sebab saya ingat lagi dulu waktu kecil-kecil rajin lah lukis guna air kan. Bata merah kalau kena air kan dia macam jadi gelap sikit. Jadi depan ni pun tak ada ruangan ni. Depan ni dia patut tanah lapang. Saya tinggal kat rasanya yang unit sebelah ujung tu rasanya. Unit ujung. Unit ujung ke unit nombor 2? Rasa macam unit ujung. Ujung maksud depan ni dataran lah. Dataran ataupun macam ruangan lapang sampai ujung sana. Ni road ni masih sama lah. Road ni kira macam dia tak adalah road masuk ni. Dia terus tanah lapang. Lepas tu road. Ni semua dah lain. Ujung-ujung ni semua dah lain. Dulu dia rata je lah. Dia tak adalah tangga-tangga ni. Ni kapak ni pun tak ada. Dia rata je sampai ujung. Sampai ujung sana ada tangga. Tangga tu pun masih ingat lagi sampai sekarang. Sebab dulu waktu awal-awal ayah saya ajar saya naik basikal. Jadi sampai kat tangga ni tak reti nak break lagi. Jatuh sampai bawah. Kan ujung tu kan ada ni, batu ni masih sama sini. Batu ni dia masih kekalkan. Dia sebab rata. Lepas tu ujung ni tangga sampai bawah. Tangga sebab dia bukit kan. Sini sampai sini dia tangga sampai bawah. Jadi kalau ni ruangan belakang lain ni rasanya macam dah tambah dapur. Dia baru renovate tambah dapur. Dulu ni benda ni tak ada. Dia lapang sikit lah belakang ni. Dan juga kalau tak silap sebelah ujung sana dulu saya pernah beli goreng pisang. Goreng kat belakang rumah je. Zaman dulu lah, zaman awal 90-an kan. Mungkin undang-undang tak ketat sangat. Jadi sampai ujung sana lah. Ni semua baru ni, belakang-belakang ni semua baru ni. Dulu tak ada. Dulu tepi ni tembok bata, ujung ni bata. Dan unit ni lah, rasanya dulu tinggal unit ni rasanya dulu. Ni pun macam tak ada orang. Jadi ingat dulu depan ni ruangan macam dataran lapang. Yang saya masih ingat saya pernah kerja dengan mak. Saya pernah kena kejar dengan mak saya sebab tak nak pergi sekolah. Lepas sekolah dah sampai saya tak nak naik. Saya kena kejar dengan mak saya. Saya kena lah dengan mak saya. Itu je lah yang setakat ni saya masih ingat. Yang lain-lain sebab banyak dah berubah. Tak tahu bawah tu masih sama ke tak. Bawah tu macam dah berubah banyak kali sebenarnya. Jadi inilah pengalaman saya ataupun zaman, maklumlah zaman tu. Zaman awal 90-an. Mungkin waktu tu umur saya 5, 6 tahun. 5, 6, 7, 8. Lebih kurang lah. Sebelum tu Stirling Road rumah tu dah roboh lah. Sebelum tu Stirling Road, lepas tu pindah sini rasanya macam darjah 1 sampai darjah 2 ataupun darjah 1, lebih kurang lah darjah 1 darjah 2 dalam tahun 81, 80. Bukan 90-an, tahun 80 lebih. Tahun 88, 89, 90 lah kat kawasan ni. Dalam mungkin 4-5 tahun lepas tu pindah ke Clementi pula. Maklum lah zaman tu zaman 80-an mana ada handphone. Kamera pun nak kena beli pun mahal. Gadget semua tak ada. Jadi tak adalah terakam. Kalau ada pun kamera yang pakai buang ataupun kamera lama kan, pakai filem cuci punya kan. Jadi tak adalah banyak gambar yang tersimpan. Jadi ini je lah kenangan. Jadi nak kena simpan jugalah kenangan waktu 80-an.